Guys, finally dalam chapter terbaru manga Boruto 2 Blue Vortex, kita telah dikejutkan dengan Boruto telah pun mengaktifkan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan ancaman Shinju Mamushi. Jadi selama beberapa hari je lagi spoiler chapter yang ke-29 akan keluar, berkemungkinan kita akan dapat tengoklah bagaimana cara Boruto nak mengendalikan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan Mamushi. Tapi persoalannya, kenapa Boruto sanggup ambil risiko untuk menggunakan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan Shinju Mamushi, dan adakah Boruto dah mampu untuk mengawal kekuatan karma sepenuhnya hasil bantuan Momoshiki? Jom kita sama-sama rungkai. Tapi sebelum tu guys, kalau korang boleh like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang lawa tu, utamanya hoodie anime Naruto, dan kalau korang nak dapatkan topen Ultraman yang style macam ni, yang ni bagi anak buah korang main ataupun pakai waktu birthday diorang, memang happy lah. Harga pun murah, tak sampai pun RM20. Yang ni ada lampu tau, tapi aku dah beli lama ni. Yang ni aku beli kat Shopee, tak sampai pun RM20. Macam mana nak order, korang order sekarang kat tag Shopee yang aku ada letak dalam video. Hoodie pun tengah murah sekarang ni. So, memandangkan Boruto telah pun mengaktifkan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan Mamushi, kita boleh jangkakan untuk dalam chapter akan datang akan jauh lebih intens dan hype daripada chapter sebelum ni. Malah bukan takat tu je guys, macam apa yang aku pernah cakap sebelum ni, ancaman Shinju Mamushi ni memang tak boleh nak dipandang rendah tau. Ancaman Shinju Mamushi tak sama macam ancaman Shinju yang lain. Kekuatan yang dimiliki oleh Mamushi memang cukup bahaya dan sukar untuk dihalang, sebabnya dengan kekuatan yang Mamushi ada dah cukup mampu untuk menghancurkan sebuah desa shinobi. Jadi sebabkan itulah Shikamaru dan yang lain perlu mengatur strategi yang terbaik bagi untuk mengekang ancaman yang mampu dilakukan oleh Mamushi. Kalau ikutkan line up yang akan terus serta dalam misi sulit bagi untuk berhadapan dengan Shinju Mamushi ni, aku rasa mungkin orang tak ada masalah sangat kot untuk orang handle ancaman Mamushi ni. Yelah, korang cuba tengok, lebih daripada 10 karakter tau yang akan terlibat dalam misi kali ni. Ada Boruto lah, Kawaki, Team 10, Team 7, Konohamaru, Eda, Daimon, Sumire. Wih, ramai tu. So, kalau based on kekuatan, aku rasa dengan kekuatan yang akan menjadi tunjang utama dalam pertarungan kali ni, iaitu Boruto dengan Kawaki pun, mungkin diorang boleh handle ancaman Shinju Mamushi. Cumanya kekuatan Mamushi ni kan leceh. So, manakala karakter yang lain pula akan menjadi supporter ataupun backup yang akan mengawal keadaan. Contohnya, kan ramai kan. Lepas tu, diorang pun perlukan tim yang ramai untuk handle ancaman Mamushi. Tapi melihat keadaan Boruto yang terus je mengaktifkan kekuatan karma bagi untuk berhadapan dengan Mamushi, aku dapat rasakan hal ni mungkin disebabkan Boruto sendiri pernah berhadapan dengan Mamushi sebelum ni, dan Boruto sendiri tahu betapa bahayanya kekuatan yang dimiliki oleh Mamushi. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter yang keempat, Boruto memang agak struggle untuk berhadapan dengan Mamushi. Malah dalam chapter 28 ni pun Boruto dah kena serang dengan Mamushi pun. Kekuatan yang dimiliki oleh Mamushi seakan haiwan yang buas ingin membaham Boruto. Kalau nak comparekan tahap kekuatan Mamushi dengan Shinju yang lain, memang cukup jelas lah gaya pertarungan Mamushi jauh lebih brutal dan lebih mematikan. Dengan tubuh Mamushi boleh berganda lah, lepas tu Mamushi mampu mengubah struktur badan dia menjadi monster, dan tak lupa juga dalam chapter yang lepas Mamushi juga mampu untuk melepaskan serangan api yang cukup besar untuk menyerang Boruto. Hal ni dah cukup membuktikan level kekuatan Mamushi berada di tahap top tier Shinju. Mungkin lebih hebat ataupun lebih kuat ataupun setara dengan Hidari. Malah korang jangan lupa, dalam chapter yang lepas juga kita dapat bayangan masa depan yang memperlihatkan Eda dan juga Himawari akan terkorban akibat daripada serangan Mamushi. Jadi bagi untuk mencegah masa depan yang buruk bakal berlaku, sebabkan itulah Boruto sanggup ambil risiko dengan mengaktifkan kekuatan karma, dan sekaligus perjanjian yang telah pun dilakukan oleh Boruto dengan Momoshiki akan terjadi bagi untuk menyelamatkan Himawari. Kalau orang lain, aku rasa Boruto mesti akan guna juga, sebab Boruto ni jenis akan selamatkan orang lain kan, dia akan pentingkan orang lain juga. Serius guys, aku memang dah tak sabar gila nak tengok Momoshiki akan kembali semula dalam chapter akan datang, dan aku memang excited sangat-sangat nak tengok sejauh manakah kekuatan Boruto menggunakan kekuatan karma selepas time skip. Korang cuba bayang kalau sebelum Boruto aktifkan kekuatan karma pun dah OP kan, apa lagi kalau Boruto dah start aktifkan kekuatan karma, memang OP teruk lah. Dan satu lagi korang kena ingat, Kawaki juga akan turut terlibat dalam pertarungan tersebut dalam chapter akan datang. Dia pun dah on the way. So prediction korang macam mana? Korang rasa sneak peek apa yang official akan keluarkan dalam beberapa jam je lagi? Aku pun dah excited dah ni. Lepas tu tak kira Boruto Kawaki ni
Sarada yang ada Mangekyo, ni Mitsuki yang ada Sage Mode, lepas tu gandingan tim 10 Himawari ada Kurama bos. Walaupun kekuatan Mamushi ni bahaya, tapi aku rasa excited nak tengok. Aku harap semua yang terlibat dalam misi kali ni akan terlibat dalam pertarungan. At least tim 10 ada screen time dorang, Himawari pun ada screen time walaupun sikit, tak kisahlah. Tapi of course aku nak tengok Boruto dengan Kawaki ni akan all out lah, walaupun lawan dengan Mamushi pun. Walaupun Mamushi tak sekuat macam Shinju ni Jurah, tapi aku memang looking forward lah. So komen korang macam mana? Komen dekat bawah.